Assalamualaikum guys. So kami macam ni hari ni kita buat wajik. Nak raya haji ni kita buat wajik lah. Yang paling simple, pastinya mudah, senang untuk korang hidangkan di waktu hari raya haji ataupun nak bagi orang ke hari raya haji, mak mentua ke, pak mentua ke, mak ayah ke, bolehlah buat wajik ni. So jom kita buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi kita tengok saya punya video guys. Okay, nak empuk, nak lagi padu, korang rendam korang punya beras pulut ni. Saya pakai 3 cawan metrik untuk beras pulut. Basuh dulu, rendam lebih lagi 3 ke 4 jam atau 1 hari pun bagus, lagi bagus. So saya buang air dan saya basuh dan saya tinggalkan sedikit air dalam tu. Tak letak air pun, keringkan pun tak apa, nak letak air sedikit pun tak ada masalah. Tapi korang rendam dulu, 1 malam pun lagi bagus. Masukkan daun pandan 1 helai dan kita kukus dia. Saya rasa tak boleh kukus lah dengan mangkuknya. Saya nak tukar lah mangkuk lepi sikit, bagi senang sikit, rata dan cepat sikit masak. Okay, so saya tukar yang lepi punya macam ni. So kita kukus selama 45 minit sampai kita nampak kita punya pulut tu kembang. Okay, tapi kalau bagus korang beli yang 1 kilo tu senang je buat, 1 kilo je senang. Okay, so ni bila korang tengok dah 30 minit tu, korang gaulkan dia, bagi masak dia serata. Okay, pastikan kat kukus ni korang kena betul-betul masak korang punya pulut ni. Kalau tak masak, bila korang gaulkan dengan gula korang nanti, dia akan rasa keras pada pulut tu. And tips saya nak bagi korang renje-renje sikit air pun tak apa, lagi bagus, bagi pulut tu kembang elok lah gitu. Okay, so kita kukus genapkan 40 minit atau 1 jam macam tu. Okay, so ni pulut kita dah masak. Kita tepikan dan kita buatlah gula dia. So gula dia kita pakai gula merah 2 cawan metrik. Okay, gula merah ni nak 2 cawan metrik tu warna kita punya pulut tu gelap gitu. So kita pakai gula pasir untuk manis, boleh sukat kat situ. 1 cawan saya pakai. Kalau korang nak kurang lebih manis, boleh 1/2 cawan. Tu dah memang kurang manis lah, rasa ujung-ujung dia manis dia. Okay, so kita masukkan santan pekai 1 cawan untuk 3 cawan metrik tu. Kalau korang buat 1 kilo, korang boleh letak 2 cawan metrik santan. Okay, so kita masukkan garam halus dalam 2 sudu untuk kita rasa lemak-lemak masin tu. So kita masakkan dia sampai semuanya larut gula. Dah larut. Bila dah larut tu, korang tapiskanlah, takut ada batu-batu yang belum hancur dekat gula merah kita tu. Okay, kalau jenis yang malas, boleh je tak mati pun. Kalau korang tak tapis, tak ada masalah benda tu. Tu takut ada sedak-sedak yang keras kan. Sebab gula merah tu dia kadang-kadang dia ada gula yang tak boleh hancur. Macam itulah, saya pun tak berapa confirm. Okay, so ni gaulkan dia sampai dia bubuih, sampai tak ada air, sampai gula pun tak ada, sampai gula merah pun hancur semua. Barulah korang boleh masuk pulut korang. Okay, ni masih belum lagi hancur gula merah kita. Kalau orang tanya nak boleh pakai gula Melaka, boleh je. Gula Melaka kalau korang letak, korang cut pada gula pasir tu. Gula putih tu korang kena sukat sikit kan, sebab gula Melaka tu dah manis. So kalau korang letak manis, tu yang buat korang punya pulut tu lagi manis. Cukup gula merah dan gula putih, dah mantap guys. Okay, so korang boleh tengok buih-buih saya macam mana kat dalam video ni. Nampak tak? So bolehlah masuk kita punya pulut yang kita dah kukus tadi. Memang lagi bagus korang simpan, rendam pulut ni semalaman. Besok tu barulah korang buat. Lagi bagus, lagi mantap korang punya pulut. Wajik korang lagi sedap, lembut, memang padulah. So ni kita gaulkan dia. Nampak tak warna dia cantik? Kegelapan gula merah kita tu. So ni boleh je pakai api sederhana atau besar. Kalau besar tu korang tak boleh tinggalkan dia. Sentiasa kacau sampailah gula dan pulut ni semua kering. Dia akan kembang elok, cantik. Okay, ni mula nak mengembang dan mula nak memekat.
Boleh je api besar, cuma korang kena gaul, tidak boleh tinggal. Kalau api sedang tu bolehlah tinggal sekejap-sekejap. Kalau api kuat, dia cepat masak dan tak adalah korang nak tunggu lama kat dapur ni nak keringkan dia. Saya buka api yang paling dapur yang saya pakai ni, dia paling kuat pun tak berapa kuat sangat. Okey, nampak tak dia memekat pekat likat macam ni. Sampai kita nak tolak-tolak dia pun dah keras. Bukan dah keras lah, dah pekat. Dia tak mengeras, dia pekat sahaja. So ni dah kita bolehlah letak dekat tempat loyang kita ataupun dekat Tupperware ke yang senang nak dimakan. So saya akan letak Tupperware separuh bagi jiran dan lagi satu saya akan letak dalam loyang. Okey. Okey. Sudah siap dah. Okay, masa panas tu, korang dah letak dalam loyang korang, Tupperware korang tu, korang padatkanlah dia dengan sudu plastik atau korang punya spatula yang plastik punya untuk mengelakkan dia melekat. Okey? Main dengan benda plastik untuk dia mengelakkan melekat lah. Kalau nak padatkan dia gunalah sudu plastik macam ni. Ni dalam Tupperware. Tolak-tolakkan dia. Allah, panas sebenarnya. Masa panas-panas ni, korang padatkan dia memang senang sangat-sangat. Okey, so ni satu hari saya dah tinggalkan. Tak payah masuk peti ais. Untuk ketahanan lama, untuk wajik ni, 3 hari. Kita tak pakai pengawet. Boleh je 3 hari kat luar. Lebih 3 hari tu, saya rasa kena masuk peti lah. Sebab saya tak pernah pun sampai 3 hari. Paling lama saya simpan wajik ni pun 3 hari. Sebab dah habis 3 hari tu. So, ketahanan luar dia lebih 3 hari. Saya tak pastilah. Masuk dalam peti ais bila dah tahap lebih daripada 3 hari tu. So kalau korang nak makan, korang boleh je kukus balik, panaskan balik untuk dapat kelembutan dia balik. Nak makan sejuk pun boleh. Pulut kalau dah kena sejuk tu, dia tahulah dengan gula akan mengeras lah. So ni hasilnya guys. Saya akan balut dengan daun pandan untuk lebih cantik dan menarik. Nampak pulut dia lagi tertarik lah. Okay. Kalau korang nak pegang dia macam ni, korang main dengan minyak dengan tangan korang. Bagi tak melekat dekat tangan. Dan tak melekat dengan kawan-kawan dia. Gitu. Okay. Jangan sapu banyak sangat. Cukup oleskan dengan tangan korang sedikit sahaja. Main dengan minyak untuk mengelakkan dia melekat-lekat. Okay, so ni hasilnya pulut wajik kita di hari raya haji ni. Mudah, senang sangat-sangat untuk korang buat. Nak tinggal potong cantik macam ni, kena tunggu dia sejuk betul-betul atau tunggu 1 hari. Lebih afdal lah 1 hari dan akan jadi cantik begini. So selamat mencuba untuk raya haji kita ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.